Yang berhormat Arau bertukar dengan pembahas Yang berhormat Temeloh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, Temeloh menyokong RUU Pengangkutan Jalan 2026 demi untuk mengurangkan kadar kemalangan yang setiap tahun terus meningkat. Sebanyak 3087 kematian akibat kemalangan jalan raya direkodkan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 2025. Lebih membimbangkan, kajian Miros menunjukkan bahawa lebih 80% kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap dan tingkah laku pengguna jalan raya. Manakala sekitar 12 hingga 13% berpunca daripada faktor jalan raya dan cuaca. Menunjukkan isu keselamatan jalan raya masih berada pada tahap yang membimbangkan. Merujuk Seksyen 32(3), penggunaan kenderaan mengikut syarat. Bagaimanakah kementerian memastikan kenderaan tidak digunakan di luar tujuan yang dibenarkan? Datuk Tuan Yang Dipertua, kita sering melihat kenderaan digunakan bagi tujuan yang tidak dibenarkan, termasuk membawa penumpang atau muatan melebihi had. Satu kemalangan yang berlaku di lebuh raya Kuala Lumpur Karak, berhampiran Bukit Tinggi, Bentung, Pahang baru-baru ini, itu pada 14 Jun 2026. Apabila sebuah trailer hilang kawalan lalu menghempap sebuah kereta dan 4 mangsa dalam kereta meninggal di tempat kejadian. Sungguh pilu. Pemandu lori dilaporkan mempunyai 15 rekod saman terdahulu. Bagaimana isu ini boleh dikaitkan dengan pembaharuan RUU Pengangkutan Jalan? Dalam perbahasan RUU ini, kes ini boleh dijadikan contoh bagi beberapa seksyen. Seksyen 66 dan Seksyen 66A. Adakah lori tersebut berada dalam keadaan teknikal yang selamat? Adakah sistem brek, tayar dan penyelenggaraan diperiksa mengikut piawaian? Seksyen 76A. Adakah pemeriksaan berkala terhadap kenderaan berat mencukupi untuk mengelakkan kegagalan mekanikal? Seksyen 102 dan 120. Adakah kuasa penguatkuasaan sedia ada mencukupi untuk memantau lori-lori berat yang mempunyai rekod kesalahan berulang? Seksyen 126, jika pemandu mempunyai 15 saman terdahulu, adakah hukuman sedia ada cukup tegas untuk menghalang pesalah berulang daripada terus memandu kenderaan berat? Adakah kementerian bercadang mewajibkan pemeriksaan keselamatan yang lebih kerap ke atas kenderaan berat yang melalui laluan berisiko tinggi seperti lebuh raya Kuala Lumpur Karak? Selain itu, adakah kementerian mempunyai mekanisme untuk menggantung lesen pemandu kenderaan berat yang mempunyai rekod kesalahan trafik yang tinggi sebelum tragedi seperti ini berulang? Seksyen 40, lesen memandu dan kompetensi pemandu. Datuk Tuan Dipertua, apabila lebih 80% kemalangan berpunca daripada faktor manusia, persoalan yang timbul ialah sejauh manakah sistem pelesenan kita benar-benar melahirkan pemandu yang berkhemah termasuk tidak memandu ketika mabuk. Temeloh ingin penjelasan, adakah kementerian bercadang memperketatkan silibus latihan institusi memandu agar lebih menekankan aspek pemanduan defensif dan pengurusan risiko dan mengurangkan bayaran fee untuk mendapat lesen memandu? Berapakah jumlah pemandu tanpa lesen yang ditangkap setiap tahun dan adakah hukuman sedia ada mencukupi untuk memberi kesan pencegahan? Adakah Kementerian Bercadang mewajibkan kursus penyegaran lesen bagi pesalah trafik berulang? Seksyen 59, 66, 66A, 76A dan 79. Keselamatan dan pengubahsuaian kenderaan. Datuk Yang Dipertua, masyarakat sering mengadu mengenai motosikal beregos bising, lampu yang menyilaukan dan pengubahsuaian haram yang semakin berleluasa. Sejauh mana kementerian mencari punca dan menyelesaikan isu ini? Berapakah jumlah tindakan yang telah diambil terhadap kenderaan yang melakukan pengubahsuaian haram dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini? Adakah kementerian mempunyai sasaran khusus untuk mengurangkan kesalahan pengubahsuaian haram melalui pindaan RUU ini? Bagaimana kementerian memastikan pusat pemeriksaan kenderaan menjalankan pemeriksaan secara telus dan bebas daripada unsur rasuah
atau salah guna kuasa. Seksyen 102 dan 120, penguatkuasaan dan penyiasatan. Datuk Tuan Yang di-Pertua, undang-undang yang baik memerlukan penguatkuasaan yang berkesan. Maka Temeloh ingin mendapatkan penjelasan, adakah jumlah pegawai penguatkuasa JPJ ketika ini mencukupi untuk mengawal lebih 36 juta kenderaan berdaftar di Malaysia? Apakah langkah kerajaan untuk memperluaskan penggunaan kamera pintar, sistem pengesanan automatik dan teknologi digital bagi membantu penguatkuasaan? Bagaimanakah kementerian memastikan kuasa tambahan yang diberikan melalui seksyen ini tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan kuasa? Seksyen 66 dan 126, penalti dan hukuman. Datuk Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong hukuman yang lebih tegas, namun hukuman yang berat sahaja belum tentu menyelesaikan masalah. Adakah peningkatan hukuman benar-benar mampu mengurangkan kemalangan? Oleh itu saya ingin bertanya, apakah kajian impak yang telah dijalankan oleh kementerian bagi membuktikan bahawa peningkatan denda dan hukuman mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di negara kita, terutamanya terhadap kesalahan serius seperti memandu berbahaya, lumba haram dan memandu di bawah pengaruh alkohol. RUU pengangkutan jalan raya ini sepatutnya menggubal juga akta berkaitan pemandu mabuk. Temeloh ingin mengetahui berapakah kematian jalan raya akibat kemalangan yang berkait dengan pemandu mabuk. Bagaimanakah kerajaan memastikan hukuman yang dikenakan bersifat mendidik dan bukan sekadar menghukum? Akhirnya, Datuk Tuan di-Pertua, jika benar lebih 80% kemalangan berpunca daripada faktor manusia, lebih 6,000 nyawa terkorban setiap tahun di jalan raya negara kita ini, persoalan yang ingin saya lontarkan kepada Yang Berhormat Menteri ialah, adakah pindaan yang dibawa hari ini mampu mengubah sikap pengguna jalan raya? Atau sekadar menambah hukuman tanpa menyelesaikan punca sebenar masalah? Harap dikaji apa punca sebenar sehingga pemandu yang memandu di jalan raya tidak memiliki sifat tanggungjawab. Apakah indikator kejayaan yang akan digunakan oleh kementerian dalam tempoh 3 hingga 5 tahun selepas RUU ini dilaksanakan supaya RUU fokus kepada keberkesanan dasar, bukan hanya kandungan undang-undang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau kita lihat tidak ada usul untuk memanjangkan tempoh persidangan selepas 5.5. Walau bagaimanapun saya menggunakan kuasa di bawah peraturan 12 dalam braket 3 memanjangkan 15 minit dan saya akan memanggil 2 orang lagi dan akan menutup dewan ini. Dengan itu saya pohon Yang Berhormat Shah Alam dan Yang Berhormat Kuantan meneruskan. Ya. Selepas Yang Berhormat Kuantan kita tangguh dewan. Silakan Yang Berhormat Shah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk membahaskan rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Dan saya terpanggil untuk menyokong rang undang-undang ini kerana ianya hadir pada waktu yang amat-amat kritikal. Izinkan saya untuk memulakan dengan kejadian yang berlaku di kawasan saya, Parlimen Shah Alam, iaitu di Persimpangan Alam Budiman dan Persiaran Mokhtar Dahari. Dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, persimpangan tersebut telah menyaksikan beberapa kemalangan serius sehingga meragut nyawa. Saya telah membangkitkan perkara ini kepada Kementerian Kerja Raya di dalam sesi kamar khas pada 9 Disember 2024 ketika mencadangkan naik taraf dan pembinaan jejambat di persimpangan tersebut sebagai langkah untuk mengurangkan kesesakan sekaligus mengurangkan berlakunya kejadian kemalangan.
Saya percaya ianya sekarang ini dalam perancangan Kementerian Kerja Raya dan juga Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor. Namun sementara ianya dilaksanakan, kemalangan terus berlaku. Saya sebutkan beberapa kronologi, Datuk Yang Pertua. 20 Januari 2025, kemalangan melibatkan lori yang hilang kawalan. 17 Mac 2025, kemalangan melibatkan lori juga hilang kawalan. 27 April 2025, kemalangan melibatkan kereta dan motosikal. 21 Oktober 2025, kemalangan melibatkan lori tanah. 20 November 2025, kemalangan melibatkan kabel drum jatuh daripada lori. Dan yang terbaru pada tahun 2026 ini, 25 Februari 2026, kemalangan maut melibatkan lori yang hilang kawalan. 4 Mei 2026, kemalangan maut yang melibatkan pelanggaran kereta. Akhirnya, Datuk Yang Dipertua, penduduk Alam Budiman dan kediaman yang berhampiran sudah tidak sanggup lagi untuk menyaksikan kemalangan demi kemalangan yang berlaku. Pada 12 Jun 2026 baru-baru ini, penduduk telah mengadakan demonstrasi unjuk rasa menuntut supaya naik taraf, pelebaran jalan dan pembinaan jejambat dapat disegerakan. Memang setiap kali bila berlaku kemalangan, kita akan berbincang tentang naik taraf jalan, penambahbaikan lampu isyarat, reka bentuk persimpangan, semuanya itu penting. Tetapi hakikatnya, kita semua tahu bahawa 3 faktor utama yang sentiasa menjadi punca kemalangan adalah disebabkan oleh faktor manusia, kenderaan dan yang terakhirnya adalah persekitaran jalan. Walaupun 80% kemalangan berbunca daripada faktor manusia, tetapi di persiaran Muqtada Hari Persimpangan Alam Budiman ini saya percaya ianya lebih. Kerana jalan dari puncak perdana dari Dash Highway menuju ke Persimpangan Alam Budiman itu adalah merupakan cerun. Memang kereta laju nak sampai kepada satu traffic light. Datuk Yang Dipertua, bayangkan kalau kita turun dari terowong menora tu, cerun turun tapi di bawah tu menunggu adalah traffic light. Begitulah keadaannya di Persimpangan Alam Budiman ini. Datuk Yang Bertua, saya tahu ini adalah sebahagian daripada perkara yang mungkin boleh diselesaikan oleh Kementerian Kerja Raya dan juga JKR. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga mengalu-alukan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan melalui pindaan Akta Pengangkutan Jalan ini, kerana ianya akan memperkukuhkan aspek penguatkuasaan, pelesenan, keselamatan serta hukuman. Saya menyambut baik beberapa inisiatif yang dibawa oleh kerajaan. Yang pertamanya meningkatkan kadar kompaun maksimum dan kadar denda bagi kesalahan yang tertentu. Sudah tiba masanya hukuman mempunyai kesan pencegahan yang lebih berkesan. Kita tak boleh lagi biarkan kesalahan seperti memandu dalam keadaan berbahaya, melanggar lampu merah, mengubah suai kenderaan secara haram dan pelbagai lagi termasuklah memandu dalam keadaan mabuk dan seumpamanya. Tetapi setiap kali kita menghadapi masalah kemalangan yang semakin meningkat, kita hanya membesarkan ataupun meninggikan denda yang dikenakan. Dia begini, Datuk Yang Bertua. Umpamanya kalau kita main bola sepak, Datuk Yang Bertua tengok FIFA World Cup ya. Semua orang tengok. Macam kita beri kad kuning lah. Jadi, tiap-tiap kali kita rasa banyak kesalahan berlaku, kita besarkan kad kuning. Itu tidak betul. Kita sepatutnya mengadakan hukuman ataupun pencegahan yang berganda. Maksudnya, kalau dalam perlawanan bola sepak itu,
Kalau sekali kena kad kuning, itu amaran yang pertama, denda, kad kuning yang pertama. Kalau main sekali lagi kena kad kuning, dalam perlawanan yang sama akan dikenakan kad merah, terus buang padang. Perlawanan seterusnya tak boleh, kena tunggu lagi dalam perlawanan-perlawanan yang berikutnya. Sepatutnya saya mencadangkan supaya sistem hukuman ataupun pencegahan kita harus juga ada begitu. Maknanya kita denda jumlah yang tertentu, RM300 ke RM500 ke, seperti pindaan yang diadakan sekarang ini. Tetapi sekiranya berulang kesalahan yang sama, harus ada mekanisme denda yang berikutnya. Ya, mungkin belum sampai ke peringkat di penjara lagi, tetapi digantung lesen. Kalau nak dapatkan lesennya itu, mungkin dia kena duduk balik dalam kelas memandu. Mungkin bagi rakyat biasa dia tak terasa. Tapi kalau orang yang ada kemampuan, terpaksa duduk banyak kali dalam kelas memandu, diperingatkan, di lecture bahawa kamu ini melakukan kesalahan yang berulang dan menyebabkan bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain, maka akhirnya ini boleh membentuk suatu budaya yang baik, saya percaya, kepada masyarakat kita dan memberikan satu pengajaran yang bukan sekadar dalam bentuk material, tetapi ianya boleh membentuk satu sikap yang boleh membentuk budaya yang baik dalam kita memandu di jalan raya. Perkara-perkara lain yang perlu juga kita lakukan, Datuk Yang Bertua, ialah supaya kerajaan melaksanakan kempen nasional perubahan sikap pengguna jalan raya secara menyeluruh dan berterusan. Kerana kita tahu tadi bahawa 80% adalah disebabkan oleh faktor manusia, faktor sikap yang sedang berlaku pada dalam negara kita ini. Dan kalau kita lihat contoh dia dalam premis sekolah ataupun premis kilang, kenapa pekerja boleh patuh had laju 5 km, 10 km? Ya? Kerana dia satu budaya itu sudah dibentuk dalam premis, ya? Kilang ke ataupun warehouse dan seumpamanya, di sekolah, budaya itu dibentuk. Tetapi kita keluar saja daripada situ, kita terus melanggar segala peraturan yang dikenakan. Jadi budaya ini harus dibentuk dan ianya mesti dilakukan secara menyeluruh. Kita fikirlah, ya, kementerian sama-sama fikir, institusi pendidikan sama-sama fikir, masyarakat sivil juga sama-sama fikir supaya kita menjadikan budaya yang berhemah dapat kita laksanakan dalam negara kita ini. Sekian, Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih.